Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat Allah SWT. Kita bersama dalam sesi saya dan UPSI, pengesahan pengalaman kerja di UPSI. Tetamu kita pada kali ini ialah Cik Azman bin El-Kadih, mantan pemilihan pendaftar di IMAC. Apa khabar Cik Azman? Baik, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Beliau telah bersara pada 19 Mac 2026 bermula. Baik. Jadi kita terus pada soalan pertama. Minta Encik Azman ceritakan mengenai mengenai keluarga Encik Azman dan juga latar belakang pendidikan. Saya sebenarnya orang Selama, Selama Perak. Lahir pada 19 bulan 3 tahun 1970. Memang asal orang Selama, Kampung Bukit Bertang. Berumah tangga pada 1999, ada 4 orang anak. 1999 bulan Jun. okey. Sekarang saya mulakan sebenarnya akhir pendidikan saya ialah di Universiti Putra Malaysia, dulu dikenali sebagai Universiti Pertanian. Masa tu Putra dah. Saya masuk Universiti Pertanian ni pada tahun 1991. Saya grad 95 dalam bidang pendidikan, bimbingan dan kaunseling. Sekolah menengah rendah dan menengah. Sekolah menengah saya ni, saya belajar di 3 sekolah lah, sekolah menengah. Saya bermula di Sekolah Menengah Kebangsaan Mahang, Karangan Kedah, Kulim lah, di Kulim, di daerah Kulim Bandar Baru. Kemudiannya saya pergi sekejap ke Sekolah Menengah Serdang. Sekolah Menengah Serdang ni kerana di Sekolah Mahang tak ada aliran sains, jadi saya pun pergi ke Sekolah Serdang Di Mahang tingkatan 1 hingga 3. Tingkatan 4 di Sekolah Menengah Serdang, Sekolah Menengah Kebangsaan Serdang. Sekejap saja, lebih kurang dalam 2 bulan macam tu. Kemudiannya dapat tawaran untuk masuk Sekolah Menengah Teknik Pulau Pinang. Saya belajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 di Sekolah Menengah Teknik Pulau Pinang. 2 tahun habis SPM. Habis saja SPM, belajar sekejap saja di UTM Skudai, diploma elektrik. Dalam sebulan macam tu, balik semula ke Sekolah Menengah Baludisha untuk belajar tingkatan 6. Adalah pasal saya colorblind. So bila UTM buat pemeriksaan, dia kata orang colorblind tak boleh ambil diploma elektrik kuasa. Jadi saya kata saya tak nak sambung diploma lain. Jadi saya balik semula ke sekolah, belajar tingkatan 6 2 tahun. Selepas tingkatan 6 di Sekolah Menengah Sultan Badi Shah Kulim, saya sambung di UPM lah, seperti mana tadi. Dan kemudiannya tahun 99 saya buat master dalam bidang pembangunan sumber manusia. 3 semester alhamdulillah di UPM. Di UPM. Masa ni tahun 99 ni UPM sudah pun dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia lah. Oh, masa-masa tu masih pertanian ni? Masa tahun 91 Universiti Pertanian. Jadi ada beza nama je, tempat yang sama. Dua-dua di fakulti yang sama, iaitu Fakulti Pendidikan. Pekerjaan awal selepas saja grad, sebenarnya dapat tawaran untuk pergi ke Sabah jadi guru. Tak pergi.
merayau-rayau di Semenanjung. Kerja mula di Integra Sendirian Berhad Integra Sendirian Berhad sebagai ejen pelancong. Oi, lari jauh. Memang tak minat jadi cikgu ke? Minat jadi guru, tapi saya tak nak pergi ke Sabah. Jadi saya keputusan saya Sabah di mana masa tu? Posting dia? Dia posting di Sabah, kita tak tahu tempat. Tak tahu. Okay. Kita mesti lapor diri, kemudiannya dibawa ke JPN negeri. Masa tu baru pengumuman dibuat di daerah mana. Selepas sekejap di Integra, saya buka satu restoran di Kulim. Meniaga sekejap, lebih kurang 2 tahun restoran. Kemudiannya tinggalkan restoran tersebut pada adik. Saya kembali semula ke Lembah Kelang untuk bekerja dengan betul lah, bekerja dengan Yayasan Selangor. Okay. Saya kerja dengan Yayasan Selangor setahun, lebih kurang setahun lah. Unit Yayasan Selangor saya duduk di asrama lelaki Kampung Pandan sebagai kaunselor. Selepas itu saya bekerja di Bakar Prep Sendirian Berhad sebagai pegawai latihan. Bakar Prep Sendirian Berhad. Jadi sebagai pegawai latihan, tahan 3 tahun di situ. Terlibat dalam membantu sekolah agama rakyat seluruh Malaysia untuk membangunkan sekolah dan juga membuat program-program motivasi lah, dan juga program pembangunan untuk guru. Kemudiannya saya pergi ke Kementerian Belia sebagai penolong pengarah. Lebih kurang aja beberapa bulan. 41 lah. 41 masa tu S3. Saya jaga Perak dan tahun apa? Tahun 2001. Kerja di kementerian sekejap, tak sampai setahun. Tu dah masuk government lah tu. Okay. Kemudiannya dapat tawaran ke Universiti Pendidikan Sultan Idris. Maka saya lapor diri di universiti ini pada 1 Mei 2002 sebagai kaunselor S3. Nombor staf 678. Itulah serba sikit. Saya 671. Tuan masuk awal sikit lah. Saya ulang 4. Tu sebab kalau kursus kita sama je. Sentiasa bersama pencen je tak mau sama Pencen je lain. Itu saja tuan. Jadi daripada federal lah. Lepas tu federal datang ke Badan Berkanun. Swiss? Bawa Swiss? Tak. Pasal belum confirm, tak bawa lah. Tak apa. Jadi dilepaskan dengan izin je lah. Dengan izin je. Tapi notis ni lah 3 bulan. Ya. Bagi notis. Kenapa nak minta UPSI? Saya ada minat. Bila saya buat keputusan untuk bekerja di UPSI, sebenarnya tempat kerja yang kekal di UPSI ni, kerana UPSI saya tak perlu pergi mana-mana. Okey. Di kementerian saya ada lebih kurang 15 penempatan. Saya dah kira. Kementerian apa tu? Kementerian Belia dan Sukan. KBS. Jadi di Kementerian Belia dan Sukan saya ada 15 penempatan yang saya boleh ditukarkan. Saya boleh pergi negeri, dan juga kementerian ada skim S kan? Skim S. Boleh pergi ke IKBN, boleh pergi ke pusat latihannya, dan sebenarnya boleh juga sebenarnya pergi ke luar negara. Jadi program di Kementerian Belia selepas saya bekerja tu, saya dapati bukan tak sesuai dengan jiwa, sesuai dengan jiwa.
tetapi dalam bidang kan? Saya adalah kaunselor di sana. Bukan. Penolong pengarah. Pengarah. Penolong pengarah. Jawatan itu adalah sebenarnya jawatan penolong pengarah yang terakhir digunakan. Kerana selepas saya, dia tak bagi lagi jawatan sebagai penolong pengarah, dia bagi pegawai belia dan sukan. Okey. Dia ada lain sikit lah. Selepas tahun saya, masa saya diambil tu, kami dapat masih lagi nama jawatan penolong pengarah. Walaupun pegawai belia dan sukan, tetapi bila kita lapor diri, kita terus dapat title penolong pengarah. Gah sikit. Dari segi panggilan memang gah lah. Dan dari segi portfolio di negeri pun memang gah. Pasal kalau kita pergi negeri, kita duduk depan lah, kita federal officer kan. Tapi itulah cerita dia. Cerita dia ialah pergerakan banyak. Ya. Okey. Kena uruskan. Saya jaga pembangunan belia, bahagian pembangunan belia. Kena jaga semua negara Commonwealth. Banyak pasal saya buat pembangunan belia. So saya jaga projek Nippon Maru. Nippon Maru ni projek kapal belia, Jepun punya. Maknanya tiap-tiap kali kita akan buat pemilihan peserta untuk mewakili Malaysia, belia-belia Malaysia lah, untuk naik ke kapal Nippon Maru ni. Sekurang-kurangnya kena berkursus 2 minggu lah kursus. Banyaklah yang kita kena rancang sebelum kita naik Nippon Maru. Saya juga jaga KD Tunas Samudra. KD Tunas Samudra ni pun sama. Dia adalah program kepimpinan belia, iaitu kita naik kapal TLDM. Kapal TLDM ni kita akan berlayar selama 2 minggu. Jadi khusus kepimpinan berlaku atas kapal. Daripada kerja dek, kerja-kerja cuci dan sebagainya, sampailah semualah baca peta, aktiviti terjun, water confident, terjun dalam laut dan sebagainya. Itu akan berlangsung 2 minggu di atas kapal KD Samudra. KD Samudra ni sebenarnya kapal Kementerian Pendidikan. Dia ada kerjasama lah di antara TLDM, Tentera Laut, dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Belia. Jadi setahun kita buat lebih kurang program tu kadang-kadang 3, kadang-kadang 2. Kita belayar ke Pulau Pinang, dari Lumut ke Pulau Pinang. Lumut ke Pulau Pinang tak berapa seronok lah. Bukan tak seronok lah, tapi tu dia punya ni lah. Yang paling diminati oleh peserta ialah daripada Lumut sampai ke Sarawak. Jauh sikit. Dia jauh, nampak macam seronok lah, tapi sebenarnya 14 hari juga. Belayar ke Pulau Pinang pun 14 hari juga. Cuma perjalanan tu orang kata boleh lah pergi Sarawak. Itu cerita dia. Jadi ini adalah yang saya jagalah semasa di Kementerian Belia. Pelatih dia terdiri pada? Pelatih dia ialah pemimpin belia seluruh Malaysia. Maknanya belia berusia 40 tahun ke bawah boleh mohon. Boleh mohon untuk mengikuti program tu. Kursusnya dibuat di Ipoh, lebih kurang seminggu lah. Kursus dia ada di Ipoh, di stadium Ipoh, di sebelahan dengan stadium bola sepak Jabat Belia dan Sukan dia. Okey. Buatlah kursus itu, dan barulah naik kapal daripada Lumut. Daripada Lumut. Bergeraklah, ikutlah itu aturan TLDM lah. Kalau TLDM kata pergi Penang, Penang lah. Kalau dia kata pergi ke Sarawak lah. Kalau dia kata pergi Singapura lah. Dia tengok pada trip. Kita tak dimaklumkan pun. Pasal kalau maklum nanti orang tarik diri, orang tak mau pergi. Jadi duduk atas kapal. Masa atas kapal tu baru tahu program dia. Jadi Tunas Samudra, kepimpinan. Pergi mana? Duduk atas kapal barulah diumumkan. Itu pengalaman masa di kementerian lah. Agak menyeronok kan? Itulah saya kata, kalau ikut jiwa memang seronok. Tapi kalau ikut
masa tak ada masa di rumah. Sekejap ke Sarawak, sekejap ke Perak, merata-rata. Yalah. Jadi kekhawatiran saya ketika itu kerana isteri saya seorang guru ialah bertukar. So kalau saya kena bertukar, Dia pun kena ikut. dia kena ikut satu hal. Minat hobi saya dengan ternakan pun jadi memikirkan itu. Kalau tuan tanya kenapa saya memilih UPSI, kerana UPSI satu saja. Ya, So tak pindah-pindah. kalau dia nak pindah saya, dia paksa pindah saya di dalam UPSI saja. Ya. Itu Kuat tu. Alasan yang paling kuat lah tu. kenapa duduk di UPSI. Okey. Perjalanan kerjaya di PSI. Pada saya kerja di UPSI ni menarik. Walaupun bos saya di Kementerian Belia sumpah saya selama 30 hari. Dia kata apa? Akan patah balik. Selalu dia akan masuk bilik saya, kata you buat keputusan bodoh pergi ke UPSI. Kerana marah kerana saya melihat macam ni di Kementerian Belia apabila saya jadi penolong pengarah satu. Saya faham ketika itu penolong pengarah satu pasal nama saya A. Saya rasalah. Tetapi kemudiannya saya semak dengan perjawatan kenapa saya PP1 dan orang lain PP6 last sekali lah. Kami 6 orang lah diri kan. Okey. Kita Cik Azman PP1 ni, Cik Azman markah paling tinggi pasal tu PP1. Masa interview. Alright. Jadi dia kata memang kita buat sistem macam tu. Jadi dia kata dari segi seniority very clear. You senior di kalangan yang baru. So saya junior lah daripada senior saya yang masuk sebelum saya. Tapi jadi dia kata senang. Besok bila kita nak rujuk senang dia kata. Kita nak rujuk jadi mudah untuk kita tahu you dalam temuduga markah yang paling tinggi. Jadi kita dah tahu dah. So itu yang menarik lah pada saya ketika itu. Jadi bos saya ni dia kata saya pilih you kerana you punya kelebihan. Memanglah saya buat Hari Belia Negara. Walaupun tempoh sekejap, saya buat Hari Belia Negara. 3 tahun kan? Tak mampu lagi. Setahun je. Saya buat duta-duta belia Commonwealth. Jadi benda tu jadi. Jadi kerana jadi tu mungkin bos saya sayang kot. Jadi tiap-tiap hari saya ingat 30 hari tu tiap-tiap hari kena bodoh je. Masuk bilik bodoh. Lepas hantar ni. Tapi bila saya sampai ke UPSI, saya ingat lagi saya jumpa dengan Haji Ramli. Haji Ramli tanya saya kenapa datang ke Badan Berkanun sedangkan you duduk di Federal. Federal kalau orang tak suka boleh pindah. Jadi saya kata tak apalah. Saya kata saya rasa saya okey je kot di Tanjung Malim. So bermulalah perjalanan di Tanjung Malim. Menarik kerja di UPSI ni kerana setahun saja saya bekerja di UPSI, saya sudah pun dapat anugerah Khidmat Cemerlang. Masa tu kat mana pusat kaunseling di mana masa tu? Jadi masuk tahun 2002. Tak mau baru confirm dah dapat. Belum confirm. Lepas tu masuk saja 2003. Untuk perkhidmatan 2003 itulah saya dapat anugerah Khidmat Cemerlang. Yalah. Dan saya rasa anugerah Khidmat Cemerlang tu menjadi mimpi ngeri lah. Kerana saya rasa duduk di Badan Berkanun dengan jumlah kaki tangan yang sikit, dia menjadi sumpahan lah. Sumpahan kerana ramai senior berbulu lah. Pada saya ni cerita mudah je lah. Jadi ketika itu saya tak anggap dirinya satu beban. Saya anggap ini pencapaian. Tetapi bila dah masuk tahun kedua, tahun ketiga, saya dapati kawan-kawan agak kurang selesa kot. Mungkin kerana saya ni cakap je. Saya orang yang bebas kan. Jadi saya cakap apa yang perlu, saya buat apa yang perlu. Kemudiannya 2004 saya dipindahkan daripada pusat kaunseling, masa tu nama dia Pusat Bimbingan dan Pemajuan Pelajar. Di mana dia? Di Haiwan Pelajar. Di bangunan Sulu Budiman.
Okey. Bawah Atas. kan? Bawah. Bawah. Atas pejabat hal ehwal pelajar, pejabat dekan hal ehwal pelajar masa tu tak ada TNC. Bawah dia tu pejabat kaunseling lah. Berdepan dengan pejabat perwakilan mahasiswa MBP. 2004 saya dipindahkan ke Sumber Manusia, jadi ketua unit khidmat pelanggan. Okey. Kerja yang tak ada kaitan lah dengan Kaunseling. So pool dekat situ freeze lah. Okey. Kena Tawar kerja kaunseling. Kena peti sejuk lah di situ selama lebih kurang 2 tahun kot. 2006. So 2006, selepas 2 tahun di situ baru nampak sikit lah sinar. Jadi 2 tahun tak buat kerja lah tuan. 2 tahun duduk saja je. Duduk saja tiap-tiap hari baca surat khabar kan. Kalau tanya dengan staf kita, Cik Daud Pra kan, dia akan tahulah tiap-tiap pagi dia bawa surat khabar untuk saya baca. Ini pengalaman yang saya rasa saya tak kisah pun nak kongsi kan. Pejabat saya saya diberi pejabat separuh ada kapek, separuh simen. Di mana? So hebatlah di Chancellery. di Chancellery tu pejabat saya hebat. Dia ada separuh je. Separuh ada kapek, separuh lagi simen. Jadi saya pun tanya dia orang, kenapa separuh ni? Sebenarnya ni bukan pejabat je Azman, ni kami tak ada bilik, ni je lah bilik yang kami ada. Dia bagilah pada saya. Kemudiannya saya diberi komputer. Komputer tu cap matahari. Komputer cap matahari ni tak boleh internet tuan. Jadi dia hanya boleh buka, tapi internet tak boleh sambung. Jadi saya rasa kalau orang lain mungkin dia rasa macam-macam, tapi saya rasa happy je. Walaupun orang cakap apa-apa, saya rasa seronok je kan. Jadi saya panggil arwah Kumar. Kerana saya kata dia arwah dia dah meninggal lah, student ni. Nama dia student. Saya ada kenal student masa saya di kaunseling, ramai. Jadi ramai student yang suka. Jadi saya kata, Kumar, datang sekejap pejabat saya boleh? Dia kata boleh. Dia kata, kenapa Cik Azman? Saya kata, ni ada satu komputer, you tengok cap dia matahari. Saya kata, dan tak boleh internet, you boleh bantu saya ke? Dia pelajar IT. Dia kata, Cik Azman nak apa? Saya nak sambungan internet, pasal saya boring ni, saya tak ada kerja ni. Jadi dia pun kata, boleh. Saya seluduplah masuk komputer ni, desktop ni, apa tu nama dia? Desktop lah kan, CPU. Dia kata saya masukkan dalam bengkel IT. Dia pun bawa lah benda tu pergi ke bengkel IT, tak apa dibuatnya selama lebih kurang 3-4 hari. Jadi satu hari petang dia beritahu, Cik Azman punya ni dah siap, saya bawa ke pejabat. Dia pun datang bawa benda tu, bawa pasang, dah boleh dah internet kan, pasang semua siap. Jadi saya pun godak buat menggunakannya. Sampailah satu hari Razali. Dia pun masuk bilik saya. Dia kata, Cik Azman, komputer ni Cik Azman boleh tengok internet ke? Boleh kan? Dia kata, macam mana komputer ni rosak sebenarnya? Saya kata, sampai hati tuan bagi saya komputer rosak. Tuan pun, dia kata, sebenarnya kami dah tak ada komputer, ni je yang ada. Jadi kami letak je lah dalam bilik Cik Azman kan? Saya kata dah, saya dah baiki. Sekarang ni saya dah boleh tengok dunia. Jadi kalau dengan pengalaman tu, saya ingat orang lain mungkin berhenti lah, tapi saya tak berhenti tuan. Saya duduk je lah kat bilik tu sambil bersukaria. Kerana tak ada kerja apa kan, duduk saja daripada pagi sampai petang, baca surat khabar dengan baca layar internet je tuan. Gaji dibayar, tapi kerja tak ada. Walaupun demikian, alhamdulillah, saya berjaya juga mewujudkan pejabat khidmat pelanggan. Saya ingat saya orang pertama kemudiannya membuat
data untuk aduan dan juga telefon. Jadi barulah kita tahu sebenarnya setiap bulan berapa ramai orang menghubungi telefonis. Kerana data tak ada kan sebelum ni. Jadi bila saya dapat peluang tu, dapatlah saya buat data tu. Dapatlah kita tahu sebenarnya siapa yang sibuk-sibuk telefonis minta hubungi sana, hubungi sini. Bila saya buat data tu. Jadi sangat berguna lah. Seronoklah kan. Kemudiannya diamnya menimbulkan lagi keributan kan. Kerana bila saya baca berkeliling, saya dapati sebenarnya telefonis ni boleh diberi baju Jadi saya pun buat paper kan. Kerana ada peruntukan, jadi terpaksalah universiti bagi baju kan. Bagi baju kepada telefonis. Saya ingat lagi baju pertama saya beri kepada telefonis ni baju batik. Okay. Saya bagi dia orang baju batik. Kerana saya ketua unit, saya pun dapat baju batik. Ya. Bukan selai tuan. Saya buat baju batik tu, saya ingat lain-lain warna lah. Dua helai baju batik. Seorang dapat 2 helai, Azman pun dapat. Lain dan warna. Jadi orang kata macam mana Cik Azman boleh dapat? Saya kata baca je lah berkeliling. Kalau baca berkeliling tahulah apa kemudahan kita dapat. Tahun kedua saya buat lagi kerana dalam berkeliling kata setiap tahun kan. Jadi tahun kedua saya buat pula. Saya buat baju kod untuk pegawai khidmat pelanggan. Dapatlah kod. Ramai ke? 3 orang. Okay. Saya seorang. Jadi saya sentiasa dapat kerana saya ketua kan. Takkan ketua tak dapat kan. Jadi kami ni macam segak lah kan. Turning point di Sumber Manusia berlaku pada, saya ingat, hujung 2006. Dalam keadaan huru-hara tu, pada satu hari saya dapat satu projek lah. Projek ni diberi oleh pendaftar Datuk Rosli ketika itu. Encik Rosli lah, dia belum Datuk lagi masa tu. Dia bagi saya projek dia ialah pejabat integriti, pertandingan pejabat integriti. 2006. Saya mungkin saya salah, mungkin, tapi ingatan saya itulah. Kalau tak 2006 mungkin 2007. Nak hantar seminggu pertandingan tu. Jadi saya tanya, pernah ke universiti ni masuk? Tak pernah. Jadi saya kata, kenapa saya yang dipilih? Banyak lagi N yang ada. Tapi Datuk kata ini arahan, buatlah. Masa tu dah N lah. Tak, saya memang S. Saya di Sumber Manusia S. Jadi ketika itu saya pun hubungilah BPR. Bukan SBRM lah. Ketika itu BPR, Badan Pencegah Rasuah. Saya tanya, pertandingan apa ni pejabat integriti terbaik ni? Dia kata amalan-amalan terbaik yang menghalang manusia daripada terjerumus kepada rasuah. Saya kata susah ni, takkan seminggu. Dia kata kita dah bagi berbulan-bulan. Saya kata tak apalah, kerana saya dapat seminggu, saya cubalah. Jadi saya pun cakap dengan ketua saya ketika itu, Puan Azah. Alhamdulillah Puan Azah ketika itu sudah mula sedikitlah baik. Walaupun dia sebenarnya tak pernah berbual dengan saya. Dia baik sikit kerana saya terpaksa jumpa dia, merayu pada dia agar semua pegawai Sumber Manusia saya perlu poolkan. Kerana projek ni projek universiti. Saya kata ni bukan projek saya, ni projek universiti. Jadi dia bersetujulah poolkan mereka sekejap. Jadi saya duduk selama seminggu membuat kerangka untuk pertandingan tersebut. Buat siap. Macam-macam kita masukkan dalam tu. Kita masukkan untuk mengelak rasuah. Kita buat penggiliran kaki tangan di tempat berisiko. Kita wujudkan SOP. Macam-macam semua kita tulis. Macam manual lah. Alhamdulillah universiti kita menang. Tempat kedua di negeri Perak sebagai pejabat integriti terbaik. Ni peringkat negeri Perak ke? Negeri Perak. Dan kategori pejabat integriti terbaik. Itulah kategori dia. Tak ada lain. Pada berkanun ke tak ada? Saya memandu ketika itu hari Jumaat, hari terakhir untuk ditutup tu. Saya ingat lagi saya pergi pejabat SPRM BPR di apa nama Jalan Panglima Bukit Gantang. Pejabat dia dekat bawah. Dia sebenarnya pejabat tu bawah pusingan tu. Jadi nak pergi pejabat tu memang pelik sikit. Berjayalah saya cari sebelum hari Jumaat berakhir. Kerana saya telefon BPR, tunggu sampai saya sampai tuan. Kerana saya bawa. Dia kata kami tunggulah kerana penyertaan tak ramai. Jadi saya pun sampai petang Jumaat, hantar.
Dan sebulan kemudian keputusan keluar, UPSI menang. Satu yang mengejutkan lah. Tapi lebih mengejutkan lagi ialah saya tidak dibenarkan mengambil hadiah. Lebih mengejutkan lagi lah. Pasal dia kata hadiah ni kena wakil universiti yang ambil. Jadi saya kata masa saya masuk bertanding, saya masuk sebagai Azman Kadir, kan, bersama universiti. Saya ketua kan, jadi nak ambil hadiah saya lah sepatutnya. Tapi keputusan universiti kata Cik Azman tak boleh ambil lah. Jadi dihantar Cik Faizi untuk menerima bagi pihak universiti. Bawa balik hadiah, ada token dia. Sampai hari saya pencen, saya tak pernah tengok lagi benda tersebut. Apa benda ni? Apa hadiah tersebut. Tapi tak jadi masalah pada saya, kerana pada tahun 2007 menggunakan saya punya bahan, kita masuk lagi pertandingan pejabat integriti terbaik, dan kali ini saya tidak dibenarkan lah ketua projek tu. Kerana dah menang kan, jadi kena bagi kepada orang lain lah. Jadi dia bagi kepada Puan Anis. Jadi Puan Anis pun hubungi saya, minta balik yang kita buat tu, tiru sebiji macam tu, hantar balik kepada BPR. Kita menang. Kita jadi Johan. 2 tahun tu jadi selepas itu agak berubah sedikitlah pandangan Puan Azah pada saya. Saya rasa itu paling penting dalam perkhidmatan saya, kerana di UPSI bagaimana orang atas memandang kita yang penting. Orang bawah pandang kita ni tak penting sangat sebenarnya, kerana tak jadi apa-apa pun. Kalau you jadi hero ke apa ke kat UPSI ni, takkan ke mana-mana kalau selagi orang atas tidak melihat you. Orang atas tak lihat, kita tak ke mana-mana. Jadi kita kena, kalau nak, kita kena dilihat. Ini konsep paling mudah lah. Nak berjaya di UPSI, kena dilihat oleh orang atas. Kalau setakat kita ada penyokong beribu kat bawah, kita tak ke mana. Kenapa saya kata macam tu? Pada tahun 2007 tersebut, Puan Azah masuk pejabat saya. Dia kata, Cik Azman, saya nak minta bantuan boleh? Saya kata okey je. Kerana dia tak pernah masuk pejabat kita, orang bawah dia tau. Saya pegawai pertama Puan Azah masuk pejabat. Kerana dia pejabat saya yang hari tu yang separuh kapet tu. Tapi kerana saya dah berjaya, kapetnya dah penuh. Okey. Jadi dia pun masuklah ke pejabat. Dia pun masuk ke pejabat saya. Dia kata, saya nak minta tolong Azman. Saya kata, nak tolong apa Puan? Dia kata, boleh tak you naikkan image bahagian semua manusia? Saya kata, Puan bagilah saya beberapa masa untuk saya fikir sebenarnya Puan nak buat apa. Dia kata, yalah, kita nak bagi orang nampak semua manusia ni bukan tempat masalah, bukan tempat yang pekerja kita hukum dia orang dan sebagainya. Kita nak bina hubungan. Okey. Saya ambil masa seminggu, kemudiannya saya pergi pejabat dia. Saya tabelkan kepada dia satu aktiviti yang saya tiru daripada TV3. Aktiviti tu ialah aktiviti Explores. Di TV3 nama dia Explores. Jadi saya Explore Mind. tiru, saya buat Explore Mind di semua manusia. Aktiviti Explore Mind ni meletup. Dia boom 2007 end lah, ujung 2007 ataupun saya ingat end lah 2007. Meletup aktiviti ni. Semua orang seronok. Satu universiti happy. Bergaduh-gaduh orang nak masuk. Kerana saya ni menggabungkan motivasi kan dalam senior program. Jadi saya pandai menyebabkan orang rasa teruja. Itu kelebihan yang saya ada lah. Jadi terujalah pasukan, dapat dah 20 orang. 20 peserta, 20 pasukan. Bertanding dari sini ke Bukit Merah. Saya katakan kepada Puan Azah, kita kena letak tempat penginapan yang orang nak pergi. Masa tu Bukit Merah tengah meletup, jadi kita pilih Bukit Merah. Tuan mungkin tak percaya, tapi saya buat trek tu seorang. Saya mulakan dari sini, arwah mak saya masih hidup. Kerana saya nak ambil peluang hantar dia ke Selama. Saya kata, Mak, jomlah kita balik Selama. Saya hantar Mak ke Selama.
Tapi saya ada kerja. Pada masa tu buat track? Okey. Jadi saya pun naik kereta saya, Iswara hijau saya yang selalu dikaitkan dengan PAS. Saya pun naik Iswara tersebut. Aerobag? Tak, Iswara sedan. Okey. Ada lagi kereta tu di Tanjung Balik. Okey. Jadi saya pun naik dan saya mulakan perjalanan saya ikut jalan lama. Setiap bandar saya ambil gambar. Alright. Ambil gambar. Mak saya kata, buat apa ambil gambar, kau kerja apa sebenarnya? Saya kata, tak apalah mak, saya ambil gambar dulu. Saya pun tak boleh nak fikir, tapi kerana saya ada sikit pengalaman buat aktiviti peta dan juga aktiviti treasure hunt masa sebelum ni di Bakar Prep tu. Jadi saya gunakan pergi sampailah ke akhirnya sampai ke Selama. Okey. Sampai Selama, saya tak pergi pun Bukit Merah. Saya sampai Selama je. Pasal kampung saya di Selama. Alright. Bukit Merah ni ke arah Bagan Serai. Okey. Saya masuk ke ni, ambil gambar sampai Selama. Pekan-pekan kecil. Petang ni kami sampai dah di situ. Petang mak saya balik. Lepas tu saya bagi tahu Puan Azah, saya minta cuti 1 hari. Saya duduk kampung. Kemudiannya hari Isnin saya balik lah ke sini lah. Hari Ahad tu saya balik. Hari Isnin saya present kepada semua manusia. Inilah tempat yang telah pun saya buat dan konsep dia macam ni. Inilah programnya. Puan Azah tu happy, minta saya buat paper. Saya pun buat paper, lulus. Dapat peruntukan ketika itu saya ingat lebih kurang dalam 24,000 untuk buat program. Dan itu cetusan yang memberi lonjakan lah terhadap kerjaya saya. Kerana Puan Azah menyokong penuh ketika itu untuk saya dinaikkan grade ke 44. Ramai kata saya disokong oleh Hajah Zainab. Tapi saya tuduhan ni mungkin orang ingat saya baik dengan Hajah Zainab. Tapi orang yang buat warrant ini ialah Puan Azah. Saya sentiasa rasa terhutang budi lah. Walaupun tak baik dari segi peringkat awal, tetapi bila dia tengok performance saya, dia akhirnya bersetuju bahawa saya adalah aset. So sampai 2008 saya ingat tim saya sempat buat 3 kali explore mine. Satu ke Bukit Merah. Kedua, kalau tuan ingat, kita buat ke Banding, Tasik Banding. Ketiga, kita buat ke Kuala Selangor. Selepas tu selepas itu saya sudah pun mengetuai unit latihan. Saya tak ada program tu berhenti kat situ. Tetapi program tu memberi hubungan yang lebih baik lah antara masyarakat universiti dengan semua manusia. Diangkatlah semua manusia ini. Tahun 2008 Puan Azah bertukar ke Hak Ehwal Pelajar. Dia diganti oleh Puan Hajah Zainab. So Hajah Zainab masuk 2008 di Sumber Manusia. Saya masih lagi di Sumber Manusia. Puan Hajah cakap macam ni aja kerana ada peristiwa saya bergaduh dengan Puan Hajah bergaduh konsep lah, bukan bergaduh pribadi. Di Hak Ehwal Pelajar, dia ketua saya masa saya masuk di Hak Ehwal Pelajar. Jadi dia datang, dia kata saya tak mau bergaduh dengan you Azman. Saya ingat kalau saya bergaduh dengan you tak ke mana, you pun susah beralah. Jadi dia kata dia bagi saya satu job ketika itu. Job dia ialah untuk membuat unit latihan. Kerana dia kata you ada pengalaman dalam latihan di syarikat luar. Masa tu Hajah tahu saya sebelum ni kerja sebagai pegawai latihan di Bakar Prep. Jadi dia kata boleh tak you bantu universiti. Saya pun kata okey. Saya kena tengok-tengok dulu latihan. Ketika tu latihan diketuai oleh Cik Ismail Man. Saya pun kata okey, tak ada masalah. Saya pun duduk merenung, tak tahu nak buat apa dan sebagainya. Sampailah satu hari saya dimaklumkan di USM dibuat CPD. CPD, saya pun tengok CPD, Continuous Professional Development.
Cik kata, ini masa aku buat master. Masa saya buat master, saya diperkenalkan dengan CPD dan CPE, Continuous Professional Education, Continuous Professional Development. So dia ada different lah pendidikan untuk pemajuan kita ni, dan juga sistem untuk uruskan dia. Saya kata dengan Hajah, ini kali pertama saya tengok di Malaysia. Kerana yang saya tengok di UPM ketika saya belajar itu hanya konsep. Tetapi praktikalnya sudah ada di USM. Oh, lepas USM? Yes. Kan? Jadi saya pun minta dengan Hajar Zainab, boleh tak saya pergi ke USM seminggu? Hajar Zainab kata, nak buat apa? Saya kata, saya nak pergi seminggu ni untuk belajar benda ni dan tengok. Lepas ni saya balik, saya present, terpulang pada universiti. Saya pun duduk selama seminggu di sana, di bawah masa itu belum lagi doktor, Encik Musa. Kemudiannya jadi pendaftar USM, Dr. Musa. Saya pun pergi, masa itu dia ketua unit latihan di situ. Duduk dengan dia seminggu, kaji, dan saya sangat happy kerana benda yang saya buat ketika master, sekarang saya boleh tengok the real di USM. USM ambil modul tu daripada dia buat. Dia memang dia yang dia develop, kerana Cik Musa ni dia belajar daripada Australia. Jadi modelnya bawa balik dilaksanakan. Maknanya asal ni memang daripada di kalangan universiti lah. Dia first. So kita bawa balik, tuan. Kita bawa balik, present, dan happy kerana kemudiannya Datuk Aminah Ayub bersetuju untuk dilaksanakan di UPSI, lulus. Maka apabila ianya lulus, kita buat pembelian. Walaupun saya dilawan, ditentang oleh IT, kerana IT kata dia pun nak develop. Saya punya hujah mudah je, kalau kita nak develop mungkin ambil masa 2 tahun, so kita akan rugi. So saya kata dengan Hajar, dalam pengurusan kita boleh tiru aja orang buat. Kerana peniruan ni adalah salah satu kaedah. Bukan salah, tapi kita tiru dengan kita belilah. Oh, ada sistem ke? Ya. Jadi kita beli daripada USM harga RM15,000. USM yang membangunkan sistem. Kita beli, bawa balik. Saya ingat lagi di UPSI Putri, Cik Putri, pegawai IT, dia yang tolong bantu untuk pemasangan ketika itu. Dan juga Puan Ayu Mansur kan. Jadi kita bawa balik, pasang. Walaupun ada sedikit lah kesusahan kerana dia orang dengan cara dia orang lah bangunkan sistem ni pun. Kita ketika tu pun dah ada. Kita ada IMS lah masa tu. Ada. Jadi nak attach tu ada sikit lah. Tapi saya kata saya tak. Itu bukan bidang saya. Saya dia punya ni. Walaupun ada konflik kemudiannya kerana penentang utama ialah pendaftar. Saya tak tahu apa masalah dengan Datuk Rosli. Datuk Rosli memang menentang CPD. Tetapi saya setkan berjaya untuk kita buat di UPSI. Saya tak pernah kata CPD saya punya. Saya sentiasa kata CPD ni adalah projek yang kita hijack pun. Kita beli sebenarnya daripada USM. Tapi cetusan datang dari mana? What yang menariknya kemudiannya di UPSI ni, apabila dia sampai di UPSI, kerana saya orang yang, saya anggap diri saya seorang yang sentiasa kreatif. So bila saya tengok CPD dekat USM, saya dapati CPD di USM ni ada satu kelemahan. Okey, CPD di USM hanya capai 80% saja kaki tangan mengikuti kursus. Dia tak boleh pi lah. Dia sampai 80 saja. 80% saja kaki tangan dia punya pencapaian setakat itu. Jadi apa yang saya buat apabila sampai di UPSI, saya tambah sikit. Tambah apa? Okey, kita ikat kita punya latihan dengan LMPT. Okey. Ini sebenarnya jadi rahsia kejayaan. Kenapa saya kata rahsia kejayaan? Bolehlah semak tiap-tiap kali kita boleh semak pun. Bagaimana peningkatan orang mengikuti latihan di UPSI naik sampai 300%. Pasal CPD. Kerana apa? Cik Razali akan masuk
untuk ambil CPD kerana Cik Razali tahu kalau Cik Razali tak ambil, 25% markah LMPT Cik Razali akan terjejas. Saya present kepada universiti ketika itu, saya kata macam ni aja. Dalam hukum psikologi, penghargaan penting, tetapi hukuman juga penting. Untuk memastikan orang bergerak, saya kata, you kena ada dua, hukum dan juga hargai, reward. Jadi kerana itu, Cik Razali, kita jadi universiti pertama dapat 97% pencapaian. Lepas tu CPD ni merebak lah, digunakan di universiti lain. Ini bestnya. Ini bestnya. Bila kita mula buat di UPSI, ketika buat di USM, kerana dia dapat 80, dia tak jadi letupan lah. Dia tak jadi, kalau sekarang tak jadi FYP lagi. Dia tak ada, dia tak kaitkan dengan ni. Tak. Harapan prestasi tu. Tak. Dia tak buat macam tu. Ini kita punya ni kelebihan dia. So apa yang berlaku ni tahun 2009 2009, dan kemudiannya dia akan jadi kesusahan kepada saya. Saya tahu ini memang akan menjadi satu masalah. Tiap kali saya buat projek, dia akan jadi masalah. Apabila dia dah berjaya, dia meletup kerana kita hantar projek ini ke Kementerian Pengajian Tinggi ketika itu, sebagai projek kreativiti, inovasi dan kreativiti. Kita hantar projek ni. USM juga hantar, tetapi kita kata yang USM CPD, yang kami LMPT. Tahu, penambahbaikan dia dekat LMPT punya ikatan. So kita menang. Kita jadi tak, USM tak marah kerana apa? Selepas kita menang, kita sentiasa kata siapa nak CPD pergi USM. Sistem. Alright. Kami tak ada sistem. Sistem tu kami beli daripada USM. Saya terus terang je, saya bukan orang yang nak claim apa-apa. Pada saya sentiasa pergi mana-mana, saya kata kalau you nak beli, go to USM. If you want to experience, tanya kita. So, perbincangan yang berlaku ketika itu ialah apabila kita menang, sekali lagi lah peristiwa tahun 2007, sekali lagi Azman Kadir tidak boleh present CPD, yang kena present Haji Zainal. So ini adalah pada saya lah, universiti dia sentiasa tidak beri kepada orang yang betul lah. Siapa yang usaha daripada awal tu selalunya tidak. Bila nak raih kejayaan, dia akan bagi pada orang lain. Tapi ketika itu Ajah kata, saya tak boleh cerita Azman, saya tak boleh cerita macam you. Yang boleh cerita projek ni you. Jadi dia pun seludup saya ke Kementerian Pengajian Tinggi ketika itu untuk present. Dan orang yang saya kena present ialah orang yang halang saya. Di depan saya berada Datuk Aminah Ayub. Orang yang tak bagi saya pergi present. Dia ada masa tu? Dia ada. Panel. Tapi saya profesional. Pada saya tetap kata ini bos saya, orang yang telah pun memberi kelulusan, yang menyebabkan projek ni berjaya. Saya okey je. Dan selepas itu, barulah semua universiti faham kenapa projek CPD di UPSI berjaya. Kerana semua orang nak tahu USM 80, kenapa U 90? Walaupun nampak 10, tetapi kita 97. Hanya yang betul-betul degil saja yang tak kisah. Tak kisah. Tapi boleh katalah dia 97 tu cemerlang tinggi. Dan kalau you tengok rekod kehadiran Cik Razali ini dalam pengurusan sumber, orang tak pernah fikir. Kalau sebelum ni 10 orang kata nak pergi kursus, 2 orang yang ada, 8 tak pergi. Tapi pada masa itu, kalau 10 orang kata nak pergi, 10 pergi. Tahu kenapa? Saya buat satu lagi, iaitu you tak datang kursus, you didn't learn. Itu pun idea Cik Azman. Ya. Jadi dengan cara itu, sumber manusia, saya tak kata ketika saya ambil unit latihan, kursus tahunan dia 18 kursus setahun Pada masa saya agak-agak berapa? Sekali ganda. 5 kali ganda. Saya buat 80 kursus setahun. Dan dalam TNA tu jadi walaupun Aminah Ayub ada pasang surut dengan saya dan sebagainya, tapi dia tetap bersetuju
Dan kali pertama kita dapat duit latihan lebih kurang menghampiri 1 juta. Peruntukan ABM kita yang selama ni hanya 200,000. Tapi zaman itulah zaman kali pertama bila saya present saya punya ABM dalam Excel. Aminah Ayub kata saya belum pernah tengok orang present macam ni. Detail perbelanjaan per person saya kira. Saya ingat lagi 1 jam kita kira RM6.35 untuk seorang kaki tangan, dan kita boleh dapat lebih kurang, sebenarnya saya mohon 1.3 juta, tapi Aminah Ayub kata boleh tak Azman, you start dengan 900,000. Saya kata tak apa, dapat 900,000 good enough lah. Kita tukar sikit, kita kurangkan kursus kat luar, kita up kursus kat dalam, so cost dia lebih rendah, so kita boleh fulfill untuk staff ketika itu, semua staff dengan 80 kursus cukup untuk mereka capai. Tetapi apa yang berlaku ialah pada tahun tersebut juga, pada saya inilah, ini masalah dengan UPSI. Saya kata berkali-kali lah, dia tak boleh ada orang yang bagus. Dia hadapi masalah untuk kontrol. Universiti tidak ada satu unit untuk kontrol orang bagus. Orang bagus yang gila ke, orang bagus yang kreatif ke, saya rasa universiti ada masalah ini. Kan? Dia tak ada. Mungkin sekarang kita sudah pun ada. Kita ada unit talent, yang saya rasa gagal pun. Kerana pada saya unit talent tak tahu pun nak tengok talent orang. Macam mana dia nak buat unit talent kalau dia pun tak tahu macam mana nak ukur kan. Kalau kita tak ada alat untuk mengukur kemanisan, dia tak boleh ukur gula. Dia hanya boleh kata telur rasa, dia pun kata manis, orang ni kata kuranglah manis, dia kata tak manis pasal you kencing manis kan. Jadi kan macam tu. Jadi alat pengukurnya salah. Patutnya alatnya sama je, letak je, kita dah tahu kemanisan dia 8, 10, 12. Macam sekarang kita kata dalam industri durian kan, kalau you uji buah durian apa paling manis? Orang kencing manis tak boleh makan IOI, kerana IOI adalah durian paling manis. Dia boleh cecah 17 manis dia. Kan? Kalau Musang King 12, dia 17, kadang boleh pergi sampai 24. Dia sangat manis. King kurang sikit. Dia lemak kan. Jadi itulah alat yang betul Jadi dalam kita cerita macam ni lah, pada saya konsep yang sama je dengan universiti. Okay. So 2009 saya sekali lagi dipindahkan daripada bahagian latihan. Bahagian latihan. Berapa tahun di latihan? 6 bulan. 6 bulan je? 6 bulan. 6 bulan boleh buat CPD? 6 bulan. Saya dipindahkan ke unit yang tak ada. Jadi dia tulis itu dipindahkan ke blok C. Saya tidak dipindahkan ke unit, saya dipindahkan ke blok. Itu surat saya ada. Tempat latihan. Jadi saya dipindahkan ke blok. Masa itu blok C sudah pun jadi pusat latihan lah. Okay. Dia ada store. Jadi saya duduk kat store. Duduk kat situ beberapa bulan. Kemudian kembali semula ke unit latihan, tapi duduk belakang. Jabat saya kat belakang unit latihan tu. Tak kerja apa, duduk juga selama lebih kurang setahun. Selepas dia orang tak tahu nak buat apa, dia orang hantar saya ke hal ehwal pelajar. Pergi ke hal ehwal pelajar kerana saya sekali lagi tidak ada bilik. Saya duduk di bilik tari. Dekat Bitara Siswa tu ada bilik tari. Saya duduk kat situ, tapi tak ada masalah kerana dia bilik. Cuma saya tak ada bidai. Jadi saya boleh tengok luar, orang luar pun boleh tengok saya. Macam itulah cerah dia. Pagi kena duduk macam ni, petang kena duduk sebelah ni. Tahu saya apa? Saya mentari. So ubahlah tempat duduk. Pada saya ni, pada saya tak ada masalah. Saya duduk di situ. Satu hari Haji Zainab panggil saya ke pejabat dia. Saya ni pasal Haji Zainab balik semula ke hal ehwal pelajar. Alright. Dia panggil, dia kata dengan saya, Azman boleh tolong? Saya kata tolong apa? Tolonglah buat bangunan Bitara ni, Bitara Siswa ni bagi hidup balik. Kerana ketika itu bangunan Bitara Siswa mati. Tak ada siapa nak pergi. Ada unit kaunseling satu, lepas tu ada unit luar kampus pun datang kemudian. Masa tu kami aja satu. Saya ingat satu lah kan. Saya ingat. Lepas tu ada kafe bawah.
Saya kata ya okey aja, saya ambil masa sekejap, saya insyaAllah lah saya bantulah nak buat. Dia kata okey. Saya pun duduk termenung buat. Satu hari saya pergi present dengan dia. Dia kata, Azman boleh buat. Saya pun katalah, sebenarnya kita boleh jadikan tempat ni tempat lepak student. Tapi kita buat tempat lepak ni tanpa peraturan. Maknanya siapa pun nak datang boleh. Kan? Okey, buat dulu. Saya pun buat. Lepas tu saya kata kita tukarlah tandas, kita buat bilik mandi. Dia kata benda macam ni puan. Kata, kalau nak buat. Saya pun tulis lorek present. Lepas tu dia orang pun buat paper. JPPHB luluskan lebih kurang 900,000 untuk bangunkan tempat tu. Saya seronok kerana selalunya projek saya jalan kan. Jadi projek ni pun jalan. Alhamdulillah ni jalan. Siap cukup-cukup setahun. So saya masuk 2011 dia siap. Hari pertama siap, dapat lawatan, semua orang happy, seronok. Saya kata tempat ni akan jadi masalah. Pasal bila semua orang datang, selalunya akan berlaku macam Melaka lah. Bila dia popular, Portugis akan datang. So Portugis akan sampai di Bitara kemudiannya. Nak rampas. So orang pertama datang nak rampai ialah TNCPI. Datang dia bagi tahu kata you all tak layak duduk sini. Bilik you all terlalu besar ni, patutnya pengarah duduk. Kita dah buat bilik kaunselor apa semua. Startlah ini. Tapi saya tak peduli pun kan. Tak korang lah kan. Saya kata kalau nak ambil lah. Bagilah kat kami bilik lain. Itu aja. Saya malas nak bergaduh dengan orang. So kita buat pertamanya, kalau you ingat, kita buat dekat situlah kita punya project food. Kita buat kita punya event. So di situlah saya kenal Michael. 2012. 2 minggu selepas bangunan tu diserahkan, kita buat farm fair kat situ. So meletup. Padat. Dan kita ambil kesempatan bila student penuh, kita buka tempat tu. Kita kata kepada student, you boleh datang. Kita ada lampu auto, kita buat lampu auto, dia menyala pukul 8, dia padam pukul 12. So siapa pun boleh datang. Bila datang pukul 8, lampu dah pasang. Budak boleh buat aktiviti macam-macam, nak main pingpong ke, nak main apa. Saya open je tempat ni. Memang Alhamdulillah tak ambil masa pun Cik Razali. Dalam tempoh lebih kurang sebulan lebih, bangunan Bitara tiba-tiba sudah jadi tempat lepak. Penuh budak. Penuh. Lepas tu saya ada bilik masa tu kita buat bilik seminar. Cik Azman, masa tu asrama semua dah pindah ke? Ada. Asrama ada masih lagi ada di Taman Bahtera. Okey. Tapi masih dalam kapal lambung kita tak ada lah. Tak ada. Okey, alright. Okay. Tapi tiba-tiba penuh. Saya benarkan semua budak buatlah apa pun. Dia orang nak main bola keranjang dalam tu pun saya okey. Saya nak bagi budak datang. Selepas budak datang, maka datanglah pusat-pusat. Dan pusat-pusat ni menyebabkan tempat itu sunyi balik. Tahu kenapa? Kerana ruang semuanya telah pun diambil untuk jadikan pejabat. Sebenarnya kita ada 3 bilik seminar yang saya buat kat situ. Kita ada 1 bilik mesyuarat yang kita benarkan student guna tanpa ni. Kita ada stage. Budak boleh guna untuk buat latihan. Kita ada ruang untuk mereka bersembang, berdebat dan sebagainya. Jadi pada peringkat awal kita buat open space. Ini konsep yang saya dah tengok dah di Singapura, open space. Budak suka. Tapi kita nak cerita kepada universiti susah kan? Orang tak faham kan? Orang tak faham kenapa tiba-tiba Bitara siswa meletup. Orang ingat dia meletup macam tu. Tak. Dia meletup kerana kita put everything kat situ. Effort dia ada. Lampu, sesimpel lampu je Cik Razali. Lampu menyala pukul 8, budak datang, budak tak perlu pergi cari technician pun. Nak buka lampu, tak payah, lampu menyala. Kan? Pukul 12 lampu tutup, budak balik. Kita dah tahu dah kan. Jadi budak minat kerana kemudahan. Dan kemudian dia sejarah lah. Ini tak apalah. Tapi paling best sekali, satu hari saya dipanggil oleh TNC HEPA, Prof Shah. Dia kata, Azman boleh tolong. Saya sentiasa macam tu lah. Orang datang tolong bukan kerja saya pun kan. Saya kata nak tolong apa Prof? Dia kata kita ada buat sistem macam CPD untuk student. Tapi belum berjaya.
Saya kata mainlah, saya nak tengok. Dia pun bagilah saya tengok. Saya tengok adalah tim sebelum saya buat. Dah 2 tahun ni orang buat. Saya tak nak mention kerana mereka masih hidup, lantak dia orang lah. So saya tengok, saya dapat satu file. Ada satu keping kertas dalam tu. Itulah yang diberi pada saya. Walaupun kemudiannya ramai yang kata tu konsep dia orang, saya tak apalah. Saya dapat satu kertas je tuan. Satu file, satu kertas. Kemudian saya kata dengan Prof Shah, saya nak panggil profesor. Kalau Prof setuju, saya nak panggil semua profesor di UPSI untuk buat sesi sekejap. Semua profesor. Jadi Prof kata, kau nak buat apa? Tak apalah, kalau Prof jadi chair, baguslah. Saya nak panggil semua profesor. Saya pun panggil lah ketika tu Omar Karim, segala mak nenek profesor yang ada di UPSI, kita kumpulkan di High Award Pelajar. Tujuan dia ialah untuk mereka beri saya point of view. Sebenarnya dalam kepimpinan dan pembangunan sasiah pelajar apa kita nak. Jadi mereka ni duduklah, macam-macam orang cakap. Saya catat semua, saya ambil semua. Satu hari je tuan kita buat tu. Sesi tak lebih dari 3 jam. Semua orang cakap, kita catat semua. Catat. Alhamdulillah dia orang balik. Saya pun buat satu kerangka tu ada 5 je aktiviti belajar yang akan memberi impak kepada pembangunan sasiah. Pembangunan sukan, aktiviti kelab, aktiviti persatuan, mewakili universiti, dan juga kursus. Jadi 5 je. Saya panggil mereka balik untuk dapat persetujuan. Inilah yang hasil pada perbincangan. Kita dah kerangkakan dia ni. Semua setuju. Lepas setuju, saya kata dengan Prof Shah, kita buat macam CPD, tapi kita buat ni bukan macam CPD USM. USM ada buat, tapi saya kata USM gagal. Di kalangan pelajar. Untuk pelajar. Pasal dia nak buat macam CPD. Saya kata tak boleh. Ini hanyalah sebagai rekod pelajar. Apa saja yang pelajar join, kita nak rekodkan di bawah 5 item. Prof Shah setuju. Alhamdulillah, saya ada Cik Syamimah. Paksa-paksa dia sikit untuk dia buat. Dia pun buat. Saya kata macam ni Cik Syamimah, sementara you buat sistem, saya perlukan Excel. You buat dululah Excel, saya akan masukkan data. So kita dapat real data untuk masuk dalam you punya sistem. Sistem kita bangun sendiri. Saya Dia tak boleh sama dengan CPD sistem. Ini memang solid dari kita. So bagi idea, saya buat dalam bentuk Excel. Saya bagi kat Syamimah, tekan ni keluar apa, Syamimah buat. Alhamdulillah dia berjaya lah dengan tim IT dia, pusat IT. So tak ambil masa pun tuan, 3 bulan. Dalam masa 3 bulan, saya ingat lagi, saya dapat data daripada pelajar lebih kurang 6,000. Pelajar tahun akhir masa tu ramai, 6,000 orang. Saya hantar Excel kepada semua pelajar tahun akhir untuk mereka isi aktiviti yang mereka join selama di universiti. Saya kata dengan Prof Shah, kita terima je lah, kerana ini data untuk kita guna. Dia orang masuk apa pun kita akan. Jadi dia orang masuk siap, bagi balik kepada kita. Selepas bagi balik kepada kita, saya lantik 20 orang skim pelajar bekerja untuk key in balik, bersihkan data, key in, masuk dalam sistem yang Cik Syamimah buat. Tuan, dalam tempoh 6 bulan daripada hari saya diberi, 6 bulan kita siapkan MyCat nama dia. Bukan MyChamp. MyChamp adalah peniruan MyCat. Duplicate je. Terima je lah hakikat mereka duplicate kerja saya. Saya lantak lah. Saya buat dakwaan je. Oh, MyCat saya buat MyCat. MyCat ini, dia orang kata kenapa MyCat bukan MyDog, kan? Saya kata MyCat ialah My Curriculum Activity Transcript. Itu dia nama cat. Ada cat dia tu, bukan kerana dia sengaja dia letak situ kan. Co-curriculum tu kan. Budak happy. Pasal apa? Tiba-tiba boom sekali lagi, budak nak join aktiviti pasal MyCat ada sistem. Kejayaan paling manis untuk MyCat ni ada dia. Selepas kita masukkan data, barulah kita tahu sebenarnya you popular jalan-jalan aja. Orang nampak, bagus lah Razali kan. Sebenarnya Razali tak bagus. Dia sibuk jalan-jalan, semua pegawai kenal you. Tak ada data. Dia yang bagus sebenarnya. Dia wakil banyak. You wakil pun tak ada.
Tapi kerana you pusing-pusing kat HAP, you akan dinamakan sebagai pemimpin pelajar. Dia tertinggal. Tapi dalam MyCat, data very clear. Jadi kita boleh tengok sebenarnya siapa yang aktif. Dia datang kemudiannya apabila Prof Omar panggil saya untuk mengesahkan penerima anugerah diraja dan juga penerima anugerah-anugerah lain. Saya pun pergi mesyuarat. Bila pergi mesyuarat, saya tengoklah pelajar penerima tu, saya dah tahu dah pelajar penerima ni pelajar popular. Yang popular di high award pelajar lah. Tengok. Lepas tu saya kata dengan Prof Omar, saya ingat lagi, saya kata, Prof, saya nak tanya satu soalan lah. You combine di antara pencapaian akademik dengan pencapaian co-curriculum. Pencapaian co-curriculum ni dapat mana? Oh, dia kata kita buat. Saya kata siapa yang buat? Akademik buat. Saya kata data ni saya ragui. Kata, boleh tak saya nak pair dengan sistem saya, MyCat. Tulisan akademik dengan MyCat. Bila kita pair je dua-dua ni, kita dapati orang lain yang sepatutnya dapat anugerah ni. Dan Prof setuju untuk digunakan kemudiannya. Kerana itu selepas pada tahun 2012, pada saya, kalau tidak ada campur tangan siapa-siapa, pemenang anugerah adalah orang yang betul. Kerana kita guna rekod anugerah pelajar. Ya, kita guna rekod yang betul. Maknanya pencapaian akademik dia. Kerana pada tahun tersebut kita dapati satu pelajar, dia dapat 700 mata. Pelajar paling cemerlang saya rasa. Kan? Pasal apa? Kita tengok dua-dua ni. Kemudiannya 10 tahun lah selepas itu kan. 10 tahun selepas itu saya dimaklumkan dibuat MyChat. Tapi saya tengok MyChat 90% adalah MyCat. Tukar nama je. Tukar nama. Jadi tukar nama je. Saya dimaklumkan 20 orang membangunkan sistem tu, barisan pensyarah dan sebagainya. Tapi saya tak kata apa-apa. Saya cuma kata itulah universiti. Alright? Okey. Lepas tu dah di High Award Pelajar? High Award Pelajar 2012. Kemudiannya lama saya di High Award Pelajar, berlanjutan. Kemudiannya saya sampai 2016 di High Award Pelajar. Saya naik pangkat 48 2015. Sekali lagi alhamdulillah dapatlah naik pangkatnya walaupun lambat. Itu saya tak mau ceritalah. Kemudiannya saya 2017 Naib Chancellor USAS minta saya pergi ke USAS 2017 dipinjamkan. Saya pun fikir, saya kata dengan isteri, pergilah sonok-sonok di USAS. USAS sebagai apa? Pengurus besar. Pengurus besar. So pergi di sana sebagai GM 2 tahun, 2017 sampai 2019. 2 tahun. 2 tahun buat biasalah. Bila saya pergi tempat, saya memang akan buat benda baru lah. Kita buat sistem baru, bangunkan, tapi tak boleh banyak. USAS tu masa tu baru pindah Kuala Kangsar? Tak, USAS sebenarnya masa tu baru saja dinaikkan daripada QSAS, daripada college universiti kepada universiti. Okey. Jadi saya pergi jaga 4. Sebenarnya saya jaga 4 department. Semua manusia, pembangunan, jabatan pembangunan, jabatan kewangan dan juga akademik. So jadi GM kena jaga 4. Pergi sana. Ini peluang yang sangat menarik lah, kerana ini kali pertama saya jaga akademik. Semua manusia saya tak ada masalah. High Award Pelajar saya tak ada masalah pun. Pembangunan ini kena jaga dengan pembangunan. Lepas tu kena jaga kewangan, lepas tu kena jaga akademik. Jadi benda baru. Alhamdulillah, menariknya di USAS ini, kerana kita dapat peluang kan jaga, dia bina perspektif baru lah dalam kerjaya. Penat, tetapi saya rasa saya ingatlah ketika saya bekerja di USAS ini, bila saya balik ke UPSI, mungkin peranan saya pun akan bertambah.
Jadi saya balik 2009. Saya sampai 2019. saja 2019. Sebelum Covid. 2019 saya balik. Saya lapor diri di Hak Ehwal Pelajar. Tak nampak apa-apa. Kerana bila lapor diri pun cuba kita bayangkan macam ni kita GM di satu universiti. Kita balik ke universiti kita tak ada jawatan apa pun. Kan? Balik ke universiti kita tak sediakan apa-apa. Jadi what for kita pergi jadi GM? Betul tak? Kita pergi jadi GM ni, kita menguasai satu universiti, kita balik ke universiti kita, bukan saya suruh kompang tau. Saya kata kita dah dilatih 2 tahun jaga akademik, jaga sumber manusia, jaga pembangunan, jaga IT, jaga kewangan. Jadi kita jaga seluruh operasi universiti. Standard kita sudah pun sama dengan pendaftar. Okey. Betul tak? Betul. Pendaftar di UPSI tak sama pun macam saya. Saya boleh katalah, pasal pendaftar di UPSI tak jaga akademik. Penjaga di UPSI jaga governance dengan semua manusia, dengan kenderaan, dengan keselamatan. Kan? Saya jaga the whole university. Tapi bila kita balik, apa peranannya? Ini masalah dengan pengurusan bakat di universiti kita. Kan? Balik hantar ke Hal Ehwal Pelajar, ketua unit kaunseling pun tak boleh jadi. Kan? Jadi pegawai psikologi duduk balik di kaunseling itu. Pada saya ini masalah kita dalam mengurus. Universiti kena berubah lah. You mungkin tak suka orang, tapi you tak boleh kata you tak suka bakat orang. You tak suka Azman Gandhi, itu cerita lain. Tapi dia ada bakat kan. Dia ada kebolehan. Ini universiti kita, pada saya lah kurang. Pasal itu saya kata daripada awal kita punya persembangan ni, saya kata kalau universiti, kalau orang atas tak kenal kita tak akan ke mana-mana. Whatever you capai apa pun. Jadi bila balik, duduk di ni, lebih kurang berapa bulan saya duduk di ni, saya dipindahkan ke Sumber Manusia. Pasal Hajah Zainab ada di Sumber Manusia. Dia patah panggil saya balik ke Sumber Manusia. Maksud tu Hajah Zainab ni? Ya. Dia jadi pendaftar. Okey. Jadi saya patah balik ke Sumber Manusia jadi ketua bahagian. Kerana Hajah Zainab minta saya buat paper, saya pun buatlah paper. Paper menumbuhkan bahagian pembangunan sumber manusia. Bahagian pembangunan sumber manusia sampai sekarang ada kan? Diketuai oleh Puan Anis. Macam latihan kan? Latihan lah. Jadi saya pun balik buat paper tersebut, sekejap je lulus paper tersebut, jadilah bahagian. Pecah daripada sumber manusia, jadi sumber manusia jadi 2. Bahagian pengurusan sumber manusia, bahagian pembangunan sumber manusia. Beza. Dan saya dilantik jadi ketua dia. Okey. Tak lama pun, 6 bulan. 6 bulan. Selalu macam itulah. Bila kita berjaya ni tak lama. Jadi saya belajar satu benda je. Kalau you nak duduk lama di satu tempat, pastikan tempat tu tak berjaya. Kalau you berjaya, orang akan pindahkan you. Pasal nak tengok berjaya tu makan tahu. Jadi tak boleh berjaya cepat. Kalau berjaya cepat, pindah. Jadi bila saya masuk je Sumber Manusia 6 month, tak sempat lagi. Mungkin Hajah Zainab ni masih lagi teringat keajaiban yang saya buat sebelumnya. Saya kata tak boleh Hajah, kita sistem dah cantik. Tapi saya lebih, ketika tu saya kata saya lebih berminat dengan pengurusan sumber manusia sebenarnya. Pasal di pengurusan sumber manusia banyak lagi peluang untuk buat penambahbaikan. Di bahagian pembangunan manusia saya dah buat. Jadi saya patah balik selepas 10 tahun itu juga. Sama je. Tak ke mana pun. Dia tak ada benda baru. Tapi tiba-tiba saya dapat surat, saya dipindahkan selepas 6 bulan, kena pindah lagi. Pindah ke IMC. So sampailah saya ke IMC, mimpi ngeri lagi lah. Ini bila saya pindah di mana-mana tempat, saya sentiasa mimpi ngeri je. Pindah ke IMC, lapor diri, pengarah IMC kata saya tak tahu, saya tak minta you pun. Ini terus cakap saya boleh sebut lah Prof Zarul kan. Dia kata dia kata saya tak minta pun you, jadi saya tak tahu nak bagi kerja apa. Ya Allah. Jadi saya pun duduklah kat bilik tu kan, tenang-tenang, lepak-lepak kan, tak tahu nak buat apa. Kerana
ada 44 seorang. Syakila dia dah buat semua kerja. Jadi saya masuk, saya 48, saya nak buat apa ni? Duduk 2 bulan. Lepas 2 bulan tiba-tiba Prozaro kata, okeylah you jaga semua, you jaga hal ehwal pelajar. Saya kata, hal ehwal pelajar? Kenapa perlu hal ehwal pelajar di antarabangsa? Hal ehwal pelajar dah ada dah yang buat di Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Pasal nak jaga hal ehwal pelajar antarabangsa. Konflik berlaku kerana pendekatan saya mudah je. Saya kata kita ni di bawah TNCA, so kita tak buat hal ehwal pelajar. Hal ehwal pelajar bawah TNC HEPA. So IMC bawah TNCA. Dia buat kerja-kerja TNCA lah, pengantarbangsaan, untuk tu, dan juga mobility. Dia ada different lah. Dia bukan aktiviti pelajar, dia mobility. Aktiviti pelajar antarabangsa patutnya dibuat di Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Ini pandangan saya. Tapi kerana bos dia cakap macam tu, saya pun diberi kerja untuk buat pembangunan pelajar dan juga kebajikan belajar. Saya buatlah antarabangsa lah. Kononnya lah antarabangsa. Kemudiannya saya diminta berpindah. Sekali lagi lah, saya ni memang synonim dengan pindah ke store. So di IMC saya pindah lagi ke store bawah. Bilik tu store. Saya, Azmi dan juga Idham. Besar ni lah bilik dia. Kami pun bawa keluar semua barang tu, pindah ke Tadahan Utara sedikit, lepas tu buat satu store sikit dekat tu. Jadi bilik store tu jadi pejabat kita orang. So N48 duduk partition dengan N29 dengan N19. 3 orang share satu bilik. Dulu kita GM. Betul tak? Yep. Allah nak uji kita mudah je. Dia bagi kita tanah. Saya anggap ujiannya pasal apa? Duduk di bilik yang ada partition dia. Saya rasa kalau tanya saya kata universiti ni kejam kan? Tapi pada saya seronok je. Kalau you tanya saya akan kata saya seronok je. Saya kata you letaklah saya kat mana pun kan? Jadi saya duduk di situ, kerana dia kata tak ada bilik, tapi sebenarnya bilik ada pun kan? Jadi saya share lah, duduk selama setahun lebih juga duduk di bawah tu dengan kaki tangan. Tiba-tiba satu hari kita dapat satu keputusan. Ini tiba-tiba Prof Zaro tak disambung. Alright. Jadi datanglah Prof Ikhwan. Jadi Prof Ikhwan datang hari pertama, masuk bilik saya. Dia kata, Cik Azman, saya nak Cik Azman kosongkan bilik ni, tinggal Cik Azman seorang ni. Dia kata, Cik Azman grade 48, kenapa duduk share? Saya kata, mana saya tahu, dia pengarah sebelumnya, saya tak boleh lah nak kata apa kan. Jadi 2 orang tu saya pindahkan balik. Barulah pada 1 April lah saya ingat kot, 2022. Okay. 22 ke macam tu lah. Barulah saya dapat balik status sebagai pegawai tu, duduk seorang. Tidak, jadi biasalah. Bukan saya kata orang tak kisah, kalau semua konsep di universiti ni duduk macam tu, saya okey je. Tapi kenapa saya seorang je? Kenapa orang lain tak jadi macam saya kan? Jadi dapat. Tapi datang satu lagi cabaran. Tiba-tiba universiti memutuskan untuk meletakkan blok antarabangsa di KAB bawah kawalan IMC. Jadi saya pun kata okey je lah. Kita pun tengok blok antarabangsa. Pergilah saya melawat blok antarabangsa tu kan. Blok antarabangsa yang bukan antarabangsa lah pada saya. Nama je lah blok antarabangsa kerana dia letak pelajar antarabangsa, tetapi kemudahan dia tak ada antarabangsa kan. Kemudahan dia macam kita juga. Cuma nama tu blok antarabangsa. Cabaran pada saya ketika tu, saya ingat Prof Ikhwan kata, Cik Azman tolonglah buat balik, kemas balik apa semua. Saya kata kita tak buat due diligence. Ini harta Ahmad Albab yang punya. Dia bagi kat kita, kita tak buat due diligence. Sepatutnya saya kata kita kena buat due diligence, iaitu apabila orang serahkan apa-apa bangunan, panggil pihak lain buat audit dulu. Jangkaan saya memang betul, tepat sekali. Selepas saya masuk, tak buat penyerahan betul, aset pun tak ada,
Audit pun tak pernah buat. Barang rekod tak apa-apa. Jadi kita terpaksa buat semua balik. Terpaksa upah pelajar, buat rekod balik semua. Semua rekod kita buat balik, cari barang, susun balik apa tu semua. Dan dalam tempoh masa yang singkat aja, sebulan, 2 bulan, saya putuskan tempat parking tu kita buat store. Pasal kita tak ada store kat situ. Barang haiwan pelajar terlalu banyak yang ditinggalkan di situ. Ada 6 rumah digunakan sebagai store. 6 rumah, bukan 1, 6. Semua penuh. Barang macam-macam ada. Katil ada, TV ada, tilam ada. Saya terpaksa clearkan semua. Jadi semua barang tu dimasukkan ke store yang baru saya buat ni. Saya dapat 6 unit rumah. Pasal dapatlah kan. Tapi dia orang kata, buat apa cik? Anak buah saya kata, buat apa Cik Man, kita nak lagi rumah ni, sedangkan rumah yang ada pun tak penuh. Saya kata, never mind, InsyaAllah penuh. Kita buat sistem hotel kan? Tapi masa tu sudah pun dibangkitkan isu, kerana barang-barang hal ehwal pelajar yang berada di dalam store tu, hal ehwal pelajar kata kalau hilang, saya kata bukan barang saya, ni barang you kan. You tinggal kat sini, saya letak di sini. Kalau you tak nak hilang, ambil lah. Betul tak? Saya tak boleh jaga lagi dia. Saya bukan penjaga store. Jadi saya tinggal lagi kat situ. Okay, apa yang berlaku interestingnya, ini saya nak cerita. Biarlah dia direkod kan. Ketika akaun amanah diserahkan, dia ada akaun amanah blok antarabangsa. Diserahkan kepada kita, dalam akaun amanah tu ada 130,000. Jadi haiwan pelajar berpendapat dia orang kena ambil duit tu. So saya kata ambil lah. Kita tak perlukan duit. Buat apa kita nak duit kan? So dia orang ambil 100,000, tinggal kepada kami 30,000. So RM30,000 dalam akaun amanah tu. Saya pun okey je. So saya kata dengan Azmi, bincang-bincang dengan Idham dan sebagainya. Saya kata kita buat konsep pelajar boleh masuk bila-bila dan boleh keluar bila-bila, dengan harga RM25, RM45 semalam. Yang apa ni, twin dan juga single. So Razali Cik Razali yang interesting dia ialah kemudiannya, tiba-tiba kita punya blok tu meletup. Blok ni dekat Taman Batera? Ada di KAB. Oh. Di Kolej Aminuddin Baki, ujung sekali. Area mana? Ujung sekali. Surau. Dia blok tepi surau. Dulu rumah fellow. Oh. Ya. Fellow. Lepas tu apa yang berlaku, ini yang menariknya saya nak cerita. Tiba-tiba fully book. Student antarabangsa di situ. Pasal apa? Kita dah buat kajian sebelum ni. Saya dah kaji kenapa pelajar antarabangsa tak nak duduk blok antarabangsa. Pelajar antarabangsa ni kebanyakan yang master dan PhD. Mereka datang Malaysia 2 minggu, 3 minggu. Dia tak datang Malaysia 1 semester. Dia bukan budak degree. Jadi dia tak akan ambil penginapan menggunakan sistem semester. Dia akan ambil penginapan menggunakan sistem harian. Jadi bila kita buka saja blok antarabangsa tu untuk sewaan harian, boom lah, penuh. Dan bila penuh, duit banyak kan, duit masuk, start masuk. Bila start masuk duit, semua orang sedar, tiba-tiba audit masuk. Biasa. So saya kata dekat audit, you tak buat due diligence. You nak audit apa sekarang? Ini duit. Due diligence ni ialah audit sebelum kita serahkan satu-satu projek, satu-satu bangunan kepada pihak lain. Alright. Mesti kita kena buat. Sebelum you serahkan library ni kepada pihak pengurusan baru, hendaklah dia buat due diligence, iaitu menilai semua dulu. Kerana kita tak nak tai yang pengurusan lama buat ditanggung oleh pengurusan baru. Tapi inilah saya kata di UPSI tak. Audit tak masuk ketika bangunan tu nak diserahkan. Patutnya pasukan audit masuk, dia audit dulu. Selepas audit, dia tulis dah status apa semua, bilik macam mana sebagainya, barulah dia serah pada tuan. Barulah tuan rasa tenang. Pasal apa? Itulah dia. Dah clear lah. Betul tak? Ini tak. Setahun, tak sampai setahun lah, 8 bulan selepas tu dia masuk, dia audit. Memanglah banyak kesalahan.
bangunan rosak, kan? Bangunan barang tak tersusun. Kita kena memang teruk lah. Tapi saya heran universiti ni ya. Yang itu yang ditumpu. Kenapa saya cakap macam ni, Cik Razali? Selepas saja setahun saya jaga blok antarabangsa, you teka berapa banyak duit saya kat dalam akaun mana? Banyak ah. 400,000. Berbelas tahun Hak Ehwal Pelajar jaga blok antarabangsa, dia berjaya kumpul 130,000 je. Saya cakap terus terang je, setahun selepas kita jaga, kita ada duit dalam tu 460,000. Setengah juta. Pasal tu saya kata dengan VC, masa VC jumpa untuk kita present nak develop blok antarabangsa, saya kata blok antarabangsa ada duit untuk develop sendiri je, membiayai sendiri je. Kan? Mudah duit tu. Dan Alhamdulillah Datuk setuju. Kita pun table up, buat pembangunan semula blok antarabangsa. Dan you pergi blok antarabangsa hari ni, cantik lah. Cantik lah. Saya tutup lah saya punya keseluruhan pencapaian di universiti. Tapi berkali-kali saya kata, selepas saja kita berjaya 460,000, Hak Ehwal Pelajar mengambil balik. Pada saya senang aja, cerita dia mudah. Walaupun masa tu di IMC. Di IMC. Jadi dia orang ambil balik, dia orang kata kami gagal menguruskan blok antarabangsa. Gagal celah mana? Saya selalu tanya gagal celah mana, tapi dia kata laporan audit menunjukkan kita gagal. Saya kata you audit kita dengan kerja orang lain, but you punish us. Tapi kita yang berjaya ni daripada 130,000, daripada 30,000, bukan 130,000 pasal dia tinggalkan pada saya akaun 30,000. 30,000 dengan 460,000, ada 430,000 saya cari dalam tempoh masa setahun lebih. Saya kata ya, pencapaian cukup cemerlang untuk satu projek. Pasal tu saya kata berkali-kali untuk universiti ni, universiti kena jujur lah. Jujur dalam menilai pencapaian. You tak boleh samakan orang ni bila kita tanya dah makan. You tak boleh kata orang ni pun jawab dah, orang ni jawab dah, orang ni jawab dah. Tak. Dia mungkin jawab dah, dia mungkin jawab belum. You tak boleh kata orang yang jawab belum ni salah. Kan? Pasal you nak jawapan dah. Kan? Ini pada saya pandangan saya lah. Universiti kena jujur dalam menilai pencapaian kekitangan. Itu saja Cik Razali saya rasa. Baik, soalan terakhir. Perancangan selepas bersara dah tengah bersara lah ni. Nak buat apa? Saya sebenarnya tidak berhasrat untuk bekerja apa-apa. Bila bersara saya nak rehat je. Tapi saya ada hobi saya lah. Orang bersara pada saya kena ada hobi. Kenapa saya kata kena ada hobi? Kerana you kena bangun pagi. Restoran lagi? Saya ada perniagaan saya, restoran, ada orang lain run. Saya ada bilik sewa, pun orang lain run. Saya dapat duit je lah. Saya kutip duit je lah. Itu untuk saya punya pocket money lah. Alright. Duit pencen pun ada. So pada saya duit pencen pada saya banyak lah. Duit pencen saya rasa banyak. Pasal anak 2 orang lah kerja, 2 orang belajar. So 2 orang belajar, seorang saya kena bagi 4 orang. 4 orang. Seorang tengah buat degree. So degree tu 1 sem saya kena bayar 1,600. Lepas tu sebulan saya bagilah 400. Anak saya tak bagi duit banyak. Saya bagi dia kereta, saya suruh dia pergi cari duit. Kita akak buat lah, cari duit lah sendiri. Ayah dah bagi kereta, ayah dah bagi pocket money sikit. Dia pun, anak saya yang nombor 3 cerdik sikit, dia pergi buat tuition, dia pergi macam-macam lah, macam-macam kerja dia buat. Saya pun heran. Tapi anak, pasal anak kita macam tu kita latih. Anak saya tak malu tau. Cik Razali nak order apa? Order. Dia pergi ambil bayar RM3. Dia RM3, dia RM3. Dia dapat RM9 satu trip. Dia dah makan tengah hari untuk dia. So makan tengah hari dah lepas.
Lepas tu makan malam dia tak makan, tapi dia pergi juga beli kat student. Dia duduk kat asrama, 1 semester je dia duduk di asrama. Sekarang dia duduk di rumah. 1 semester dia duduk. Saya tengok hidup dia happy je. Bukan pasal apa, dia pergi beli makanan untuk orang. Oh, dia buat Grab. Dia buat Grab simple, jalan kaki. Dia turun bawah, budak-budak yang kaya-kaya malas jalan, miskin pun malas juga. Jadi saya kata apa ni, dia belikan. You beli, Usma beli ni. Dia pun, saya ceritalah kat anak macam mana nak buat duit kan. So salah satu macam tu lah. Jadi dia kumpul kadang-kadang 5, kadang-kadang 6 orang. 6 kali 3 RM18. Jadi dia dapat RM18 tu kan, dah cukup. Ini kalau kita nak kan. Lepas tu bila dia duduk di rumah, sekarang saya kata buat parcel lah, bagi alamat rumah, hantar parcel kat rumah, nanti dia hantar kat budak tu, kutip lah. Lepas tu buat tuition. So anak saya memang train. Abang dia pun sama, dia pun dah grad dah dua-dua dah kerja. Pada saya sekarang ni, saya meneruskan minat lah, tanam pokok durian. Saya ada tanah sikit, tanam lebih kurang 100 pokok durian. Musangking. Saya buat projek tu agak, selalu saya sentiasa lawan dengan orang lah. Ini hidup saya kan. Projek saya tanam musangking 30 pokok, duri hitam 30 pokok. Okey. So ada lagi 60 pokok. Duri hitam lah, black thorn. Ada lagi 60 plot. 60 plot ni 60 pokok lagi untuk ditanam. Saya tanam 30 jenis durian. Di mana? Di Serigala. Oh, Serigala. So dekat kebun saya, mungkin apabila dia sudah naik nanti, ada 30 jenis durian di kebun saya. Tapi kita kena combine lah variety yang ingin kita rasa dengan variety yang ingin kita jual. So yang kita nak jual ni blackthorn, duri hitam dengan musangking. Ni kita nak jual untuk cover kebun kita. Tapi kita nak makan juga durian, nak makan durian lain. So ada 30 jenis durian tu. 30 jenis 30. Saya dah susun. Di kebun saya susun macam ni tuan. Di setiap tepi pokok musangking, 30 pokok tu ada kembar dia. So kembar dia berbeza lah. So ada tok litok, contoh ada pamani, ada black pearl, ada udang merah, ada apa ni, ada benih terbaru daripada Thailand. Lepas tu saya ada benih terbaru daripada Indonesia. Seboh lah. Semua dia ada pair. Dia 2 pokok lah. Semua label lah tu. Label. Semua dah label kita dah. Yalah, walaupun selalu tak ingat lah tuan, tapi dalam sistem Excel saya buat, bangunkan kat rumah tu, pokok durian tu dah kita labelkan lah. Yalah. Jadi kita kenal lah durian kita ni. Pokoknya sama je kan? Ada beza dia. Kalau durian Thailand, ini kelebihan durian Thailand. Durian Thailand dia punya daun keras. Okey. Bila daun keras, dia susah jadi mangsa kepada ulat. Ulat tak suka. Kita punya musangking daun lembut. Bila daun lembut, memang kalau musangking ni pokok dia semua kena ulat. Yang susah jaga kan musangking. Susah jaga. Pasal lagi satu, daun musangking manis. Ulat suka. Jadi dia lain tau. Kalau you tengok IOI, daunnya keras. Lepas tu IOI senang jaga. Tinggal je. Tinggal aja. Tapi musangking kalau you ni dia dengar cerita banyak orang tak berjadi musangking. Jadi durian saya di kebun saya ni multi lah. Saya buat macam tu. Macam mana saya hidup di universiti, saya buat sama aja. Saya buat pengurusan je lah. Cerita dia buat pengurusan je. Serigala belah mana? Kalau ikut ikut ni, ikut Gerang? Bukan sini. Ikut Cakap Asar? Cakap Asar ni. Okey. Habis saja estate, jumpa satu rumah tu. Kat Jambatan Baru tu. Okey. Jumpa satu rumah belah kiri. Alright, belah kiri. Ada rumah kan? Jambatan Baru tu. Okey. Masuk dalam? Sikit pada rumah tu, ada jalan kiri tu. Masuk. Dalam? Jauh? Dalam? Kalau naik kancing melompat-lompat, dalam 5 minit sampai. Okey. Jadi saya buat tu.
Lepas tu dekat ni saya bela burung merpati, ada lebih kurang 300 ekor Di mana? di Kota Malim. Rumah? Jadi Tak ada mengamuk jiran? Ada jauh sikit. Jadi kalau orang tanya saya apa saya isi, saya berkali-kali kata orang Pencen pertama, okeylah orang Islam dia bangun sembahyang subuh lah, tapi selalunya dia tidur lepas subuh dan you akan sakit lah. Jadi kita pergi sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh kita pergi reban, bagi makan. Sorry lah tuan, bila saya tanya ni bukan pasal apa, saya duduk di reban sampai pukul 10 hingga pukul 11 setelah pagi. Ini saya tak pergi makan ayam gini. Jadi tak apa, dia ayam apa? Ayam macam-macam lah. Ada ayam Brahma, ada ayam parrot beak, ada ayam laga, ada macam-macam ayam. Ayam, cerita ayam lah. Lepas tu ada burung merpati ada 10 jenis. Burung terkukur lagi. Jadi buat kerja tu mungkin sampai pukul 11 ke 12. Terapi tu. Pasal tu saya kata kalau you Pencen, pastikan you ada aktiviti. Kalau you tak ada aktiviti, you akan mati. Cerita dia lah. Penyakit sakit lah. Pasal you tak, kalau kita kerja, kita bergerak kan. Jadi macam tu lah. Tak boleh lah keluar 3 hari. Alasan. Ini cerita dia lah. Jadi saya macam tu lah. Lepas tu petang, tuan, saya kena pergi lagi. Saya ada anjing 2 ekor. Retriever, golden retriever 2 ekor. Kau bela anjing? Lepas tu saya ada biri-biri yang saya bela. Alhamdulillah tahun lepas kita boleh buat korban seekor. Tahun ni kita akan buat korban lagi. Saya bela sikit je, 5 ekor. Jadi saya target dia beranak betul-betul bulan yang saya boleh kira sampai setahun lah. Macam yang kita nak sembelih ni, saya bagi nama Ismail. Ismail tu kita nak sembelih raya korban ni. Umur dia lebih kurang dalam setahun 2 bulan. Tu ada lagi lah 2 ekor lagi untuk tahun depan. Tapi tengok-tengok tu anak kata dia nak kahwin, kita sembelih masa dia kahwin. Jadi anak biri-biri ada 2-3 ekor. Kita ada benda yang kita boleh happy. Jadi kalau you tanya saya Pencen macam mana? Pencen saya cuma aktif di kebun lah. Aktif di kebun. Itu saja tuan. Baik. Terima kasih Cik Azman, banyak pengungsian yang sangat bermanfaat, memberi inspirasi kepada orang yang mendengar. Jadi demikianlah temu bual kita bersama Cik Azman Ekadir. Kita harap pengungsian yang kita utarakan, kita bincang tadi memberi sebuah inspirasi pada semualah. Yang baik kita ambil lah kan. Yang buruk tu kita tinggal lah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.